Okey guys, alhamdulillah kita dah sampai dekat apa ladang lembu ladang lembu Kundasang. Okey, hari ni kita nak terja orang yang yalah sebab ni tahun 2026. Tahun ni dah lama jugalah sebenarnya tak sampai kat Kundasang ni. Okey, jom kita nak terja. Okey bang. Berapa tahun tak pernah sampai kan? Allah Akbar. Malu nak cakap tapi macam mana kan, tapi alhamdulillah apabila Abang Padir bersama dalam komuniti sistem Jamtek. Sekarang ni Abang Padir berada di Kundasang Sabah. Wah, memang tak termimpi lah kan. Ya, best. Memang awesome. Sebab puncak tak nampak sebab hujan. Kan? Okey. Alright, ni dia biasa. Ni dia biasa. Ini memang dia ada rumah kat sini. Ada. Kongsi sikit dengan masyarakat. Yang mana belum sampai kena sampai. Yang mana tak berapa nak ada sebab tak boleh sampai, korang kena join Genflex. Okey. Alright. So, kalau korang nak bersama saya, boleh hubungi saya, nombor yang kata kita multiply sampai fly. Bila pertama kali sampai? Okey. ni kali yang pertama yang datang. Kali pertama yang bukan kat sebenarnya ada lembu. Kenapa sibuk nak tengok lembu kat sini? Saya belakang-belakang lagi. Lembu. Ada lembu lembu. Ni ladang lembu bukan Ni ladang lembu kuda. sebab orang pertama first time datang sini, alhamdulillah dengan Genflex sini saya dapat jejak ke bumi bumi bawah Bayu. Mana nantilah mana Di Kota Kinabalu, Sabah. Ini bukan kita Kota Kinabalu, ni Kundasang. Ni Kundasang. So, tak apa, pertama kali. Kita berada di Dan juga Kundasang. pertama kali datang. Dan sampai apa? dan pertama kali kita naik flight. Pertama kali naik kapal terbang. Orang pertama Macam lah. mana naik kapal terbang tadi okey tak? Goyang tadi okey? Okey, alhamdulillah. Rasa hilang nyawa ke macam mana? Okey. Rasa macam Goyang orang lah? kata bergoyang jugalah. Takut Takut jugalah. Tapi alhamdulillah bila dengan Genflex sini boleh terbang mana-mana, berfly. Okey. Alright, jom kita kacau sana. Terjah. Pada orang-orang warga Sabah, negeri di bawah Bayu, muka-muka yang wanita semua ayu-ayu, tetapi yang laki-laki jangan sayu sebab kami berada di Kundasang dan besok kami akan berada, Genflex punya komuniti akan berada di Citytel Express Hotel. Tujuan kami nak membantu orang-orang Sabah besok. Jangan lupa bertemu kami di sana, nak buat duit sikit ataupun nak buat duit banyak. Ada satu pantun untuk korang. Dari Kundasang ke Tamparuli. Terjumpa pula kompleks Likas. Poket kita kosong, ada siapa peduli? Mari kita buat duit lekas-lekas. Yeeha! Macam-macam dia pantun dia. Okey. Alright, check it out. Follow.